Ikan. Aduh, ayam besar ikan pun besar weh. Ulala. Penyok baru standby dah. Kita belajar daripada kesilapan. Penyok mudah halih, boleh lipat. Orang kata apa, hampa kena bagi dia menegak. Kalau hampa angkat macam ni, mendatar macam ni, takut ni patah lah. Dia boleh patah. So kena angkat, menegak ni tak apa, tak ada masalah. Kuih vitamin C. Yang ni spinning ni PE 0.62 dan juga BC ni PE 0.8 2.5. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So alhamdulillah, hari ni aku main jambatan lagi. Apa jangan tanya saya buat banyak video jambatan. Sebab aku dah semakin suka untuk ketuk kat jambatan ni. Sebab apa, dia hasil dia macam hampa tak boleh nak jangka. Kadang-kadang hampa akan kena ikan besar, kadang-kadang hampa akan kena ikan yang kecil. So hasil dia memang tak jangka langsung. Sebab itulah aku suka main jambatan ni. Lagi satu pula, dia sangat untuk fight dengan ikan tu sangat, orang kata apa, boleh dikatakan agak ekstrim lah. Sebab hampa bermain dengan tiang apa semua. So syok lah, best lah. Dan aku pun nak set up barang apa semua, baru sampai. Macam biasa yang pernah browsing kat channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, link di ruangan description. Dan juga yang tertera yang naik dalam video ni. Okey, dan yang mana yang nak main jambatan kedua ni, hampa boleh tengok nombor telefon yang tertera di ruangan pin komen dekat bawah. Jom kita pergi mengai. Hopefully hari ni kita gasak. Right, geng. So lah ni ayam duk berjalan lagi. Ayam berjalan pasang. Jadi kita try guna jig 40 gram dulu. Yang ni daripada Millie Fishing Tackle lah, ataupun lebih dikenali sebagai Tachi. Kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni 40 gram. Kita guna 40 gram. Sebab ayam masih lagi agak laju, kita guna berat sikit lah. Sekejap lagi baru kita turun 30 gram. Oh, sepuk sudu ni. Lucu lah. Sepuk sudu. Awal kena sepuk sudu lah. Kira kanan aku tak kena ikan lagi. Saat indah bersamamu. Kakak dia boleh nak tati yang lo. Aku baru nak cakap makan UL kot. Try dia pas jig ke, ketuk-ketuk jig halus ya 15 gram. Mana lah tau. Ikan apa? Ikan apa? Yang sebelah kasar. Oh, senangin mah. Ikan luar ni. Oi, luang tak ada. Tepi tiang pun tak ada apa cerita ni. Ikan. La ilaha illallah. Ish. Aduh, dah dekat tengah hari dah ni. Oh, nak jamu. Boleh ke tak dekat? Sangka kan sangkut dah. Tak dia trup. Tarik. Aduh. La ilaha illallah, punya sangkut ikan kepala ayam. Gila Kakak diperbodohkan ni. La ilaha illallah. Tapi satu halus je lah, tak besar pun. Tapi ikan lah. Aku ingatkan sangkut.
Ikan, 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 ikan. Alhamdulillah. Akhirnya. Okay geng, alhamdulillah. Macam mana? Lebih kurang setengah kilo juga. Aku menggunakan rod Queen vitamin C BC type PE 0.8 2.5 dan juga jig daripada Million Fishing Tackle 40 gram. Yang ni nama apa aku tak tahu. Tapi daripada Million Fishing Tackle lah. Ni dia geng. Alhamdulillah. Yeah boy. Ya. Yeah. Hasil yang pertama, alhamdulillah. Okay, hampa tekan link ataupun hampa tekan produk yang tertera dalam video ni untuk dapat barang yang aku pakai ni. Mantap. Oi, angin kuat nak main pom payah ah. Saya betul botol juga lagi. Tu bantu botol mah. Kuat geng ni. Aduh. Udang kopet main dia ni. Bagi dia slow sikit lagi. Oh, kita main stop lagi. Udang kopet main, udang kopet main. Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu. Ui, tak boleh rasa apa ni. Melayang rot gue. Wassalam. Putih tu oi. Hui. Aku nak main bottom ikan ni je. Aku rasa ikan ni MJ. Tak tunggu sat. Gila dia ketuk. Kau oi. Tak naik mat. Tak naik tu oi. Tak boleh buat apa. Ai, time duk bottom macam ni lah dia makan. Kau tengok aku pakai jig lagi memang tak mau jamah pula. Tak tahu ikan apa. Aku rasa macam MJ tu. Pasal lari tapak. Leader aku sedepa. Bukan sedepa lah, setengah depa. Mai tinggal penyam apa. Aduh, gagal tu. Mainlah makan rod ni pula. Tengok dia dipok hang. Confirm MG lah. Tak ada menentang lagi. Saya guys, sini ada barang ni. Sini ada barang, sini ada barang. Confirm dia memang bukan ikan ling. Selalu kalau aku nak petik MG pun dekat tengah-tengah ni. Sadaqallahul azim. Okay geng, aku nak kemas barang dulu Sat. Jadi alhamdulillah lah, sepanjang hari ni aku boleh bawa naik sekong. Sekali lagi kita cerita noh perihal pada hari ni. Aduh lawak dia hari ni. Okay geng, jabatan kedua. Apa ingat tadi masa mula-mula video kata apa? Bawah jabatan kedua ni hampa tak jangka lah apa yang hampa nak kena. Kecil ataupun besar.
Jadi orang kata apa, penuh dengan kejutan lah. Awal video yang aku katakan tadi, memang tak jangka langsung benda apa yang nak kena waktu hangpa mancing dekat bawah jabatan kedua ni. Bawah jabatan kedua ni ada rekod lah, ada yang pernah buat naik sekap dan juga GT sehingga belasan kilo. Dan juga tadi hangpa sendiri saksikan aku guna umpan yang kecil untuk mengair ikan dom baru. So umpan udang yang aku potong memang kecil sangat. Orang kata apa, pendek kata sesuai lah untuk mancing glamour. Tetapi aku rasa, menurut firasat aku lah, aku rasa yang tu MJ. Sebab tempat yang aku baling tu pun memang selalu aku duk target MJ kalau menggunakan jig. Dan juga silap aku sendirilah, sebab aku tak amalkan jig sepenuh masa full day pada hari ni. Sebab aku sangkakan memang ikan dah tak makan jig time tu, sampailah aku start main bottom. Jadi hasil aku hari ni alhamdulillah sekong tu lah. Ini orang kata apa, habuan sweet and sour ni. Abang sweet and sour okey lah. Jadi yang mana belum pernah main jabatan kedua ni, aku sarankan untuk hangpa main, cuba try. Yang mana pandai main bottom, hangpa main bottom lah. Yang mana pandai main jig, hangpa cubalah try explore sekali di kawasan-kawasan bawah jabatan kedua Pulau Pinang ni. Okey, jadi yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan lonceng kat bawah. Yang mana nak main ke jabatan kedua ni, ataupun hangpa nak mancing area Pulau Aman, hangpa nak mancing di Kelong-Kelong, hangpa boleh roger nombor telefon yang tertera di ruangan pin komen dekat bawah. Dan yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, macam biasa link di ruangan description kat bawah. Dan juga yang tertera di dalam video ni. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa pula video seterusnya akan datang. Assalamualaikum. See you.